Rumah ini sebulan 550 sewa, tapi kalau beli pun sama harga dengan 550. Oh, kalau Untuk macam kau nak beli ke sewa? Sewa. Sewa. Kenapa bos? Sebab apa? Sebab apa? Saya tak nak hutang bank mah. Bos, you kalau tak beli sekarang masa kau umur 25, umur 40, umur 50, setiap 10 tahun you punya target tak sama. Umur 16 suka motor, 18, 21 suka kereta. Dan masa tua mungkin kau sudah hutang, sangkut dan sitos. Macam mana kau nak layak lagi nak pinjaman rumah? Betul tak? Tapi saya belum sedia lagi oh. Semua barang bukan tunggu you sedia baru start jalan. You kena jalan baru nampak. 590 lah. Betul. Rumah tentu cacat punya Oh, macam ini cacat tak? Cacat Yang penting you ada bumbung tau. Hujan you tak payah takut kena hujan. Untuk lelaki paling penting you ada rumah. Lepas tu anak-anak tak payah macam duduk setiap 2-3 tahun pindah satu kali. Dulu sewa rumah 90-an. You tahu tak sewa rumah macam ni 200 saja boleh dapat. 250. Sekarang mana boleh. Ada yang owner macam ini dia minta 600. Rumah ini start daripada harga 135,000. Sebulanan lebih kurang 550. Kalau nak full loan boleh juga. Tapi tengok cat semua suara kotor lah. Oh, lepas you beli you boleh basuh. Rumah ini dekat dalam pulau 550 square feet. Owner ini nak sewa deposit 1 bulan, advance center 1 bulan. Syok lah, mungkin dalam 2,000 korang boleh dapat kunci. Tapi kalau untuk beli rumah kita boleh pakai skim rumah pertama aku. So rumah pertama aku akan jadi tak payah bayar apa-apa. Boleh pinjam 100. Dapat cashback lah. Boleh try. You main lah, kita semak kelayakan. So rumah ini dalam pulau you pun tahu harga emas dulu rumah ini lebih kurang 80,000 100 boleh dapat. Sekarang mana dapat lagi dah. Sekarang berapa? Sekarang busuk-busuk 135 ke atas. Tengok rumah punya condition lah. 2 tandas, 2 bilik, ada 1 free parking. Kalau nak cari siapa? Tekan link kat bio. Oh, bukan cari Uncle Roger. Hai, kita akan buat video sampai kau dapat beli rumah.